Dam, ni ke Atto 3 yang baru tu? Ya ni lah Mi. Ni bukan macam Atto 3 yang kau kenal dulu tu. Okay. Aku tengok design dia lebih kurang macam apa bezanya, Dam? Lain Mi. Kau tengok design lain. Lepas tu bukan beza setakat rupa je. Dia ada bateri yang lebih besar, pengecasan pantas dan jarak dia pun boleh pergi lebih jauh lah. So, jadinya memang betul-betul dah upgrade lah kereta ni. Ya betul Mi. Dia memang dah berbeza. Mi, bukan tu je Mi. 0 to 100 dia ambil masa 5.5 second je. Serius lah 5.5 second? Betul Mi. Bila kau tekan je pedal, kau akan memang rasa responsif dan memang sedaplah untuk dibawa. Okey. Patutlah orang ramai tunggu-tunggu model ni masuk dalam showroom. Mestilah Mi. Mana lagi nak dapat kereta yang ada teknologi, prestasi sedap dan dapat penjimatan sekali dalam satu package. Macam tu. Memang susah nak cari, nak dibandingkan dengan model-model lain. Baik. Jadi kalau nak cari SUV elektrik yang lengkap, BYD Atto 3 Premium lah Mi. Harga murah, kualiti padu, teknologi tinggi. apa-apa persoalan boleh datang di BYD Kota Baru Atau klik link di bio.